Jam kedua apa yang kita tidur ini pagi lagi dah dengar dah bunyi. Tak tahu bunyi apa. Oh dek, masuklah tak apa, boleh. Yang kita tak tahu macam ni. Hey, morning. Ni bangga-bangga kita boleh terus sarapan. Jerembu kan. Kita boleh sarapan dekat Yo Cafe. Hai, Assalamualaikum pakcik. Katanya jerembu pagi. Tebal siapa jerembu. Tak dapat apa. Sana jerembu belakang. Nampak orang daripada camp atas. Ni siapa camp kat sini boleh ni nampak pagi jerbu. Ada beberapa tapak sini. Dah dekat dengan sungai, apalagi kita mandi sungai lah. Kat sini ada toilet geng. Korang boleh pergi toilet. Oh, sini bukan tempat berak geng, tempat mandi, bilas-bilas. Ada lampu. Ada lampu untuk bilas-bilas, tempat mandi sungai semua. Boleh order tak? Boleh order tak? Buatkan air ni. Dia macam mana? Mancur je dengan air panas je. Okay, sebelum kita gerak pergi mancing, kita kenakan satu dulu. Okay, dapatkan dekat bio kopi Ashwagandha untuk tenangkan korang fikiran. Air dah siap agak. Berapa total? Tak ada. Dua air. Tak payah. Akak ni baik geng, kena datang geng. Panas. Kita santai minum kopi Ashwagandha tu, tenangkan fikiran. Dah lagi kau nak pergi mancing, nak buat apa senang. Tuan Tanah, terima kasih dengan servis yang hari ni. Ya, memang sangat function geng. Okay geng. Best lah, kemah depan ni. Oi, function geng, parking kat tu. Kemah depan tu. Okay, kalau siapa nak order camp ke apa ke. Okay, kalau korang nak berkemah, korang nak buat team building ke apa, korang boleh datang ke Asli Adventure Base Camp. Ini TikTok. Dan cuba komen kalau korang pernah datang sini. Cuba komen kat bawah dan jangan lupa follow. Okay geng. Promote tu. Okay, terima kasih. Alright, bye-bye. Spot mancing kali ni adalah di kolam MV. Ya, kolam pancing MV. Jom kita tengok apa yang ada. Wih, ramai siang. Ramai. Disebabkan di event aku datang ke sini. Kalau tak, aku tak datang sini. Dan kat sini pun ada